Tan Sri Pengerusi. Memang jawapan dari semua tadi sebenarnya saya faham pihak menteri nak terangkan justifikasi untuk matlamat 30% penyenaraian produk IKS di dalam hypermarket. Maksudnya dalam isu berkenaan dengan pasaran tempatan yang dikuasai atau dipegang oleh hypermarket tadi. Sasaran tu memang baik dan saya faham Yang Berhormat Menteri memberitahu sasaran itu adalah setakat ini jauh lagi daripada pencapaiannya, daripada sasaran itu. Saya pun berhajat nak berbincang sama ada pelan strategik Kementerian Yang Berhormat untuk mencapai perkara ini 30%. Adakah dengan alasan diberi dengan adanya kos-kos terselindung dan sebagainya, akhir dia nampak seperti macam unsur manipulasi atau menganiaya kepada penganiayaan terhadap industri ataupun pemain-pemain dalam IKS kita. Kerajaan memang banyak memberi inisiatif. Baru ini dalam Equinas juga dibawakan dalam unsur untuk membawa kepentingan sama terhadap IKS. Saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Menteri. Memang hypermarket ni telah lama bertapak dan mereka mendapat banyak kemudahan. Bincang berkenaan perkara ni memang panjang dan lama. Bersesi-sesi kita bincang perkara ni. Nampaknya perkara yang sama juga berlaku. Saya fikir mungkin ada satu perkara lain terselindung yang tidak menyebabkan hypermarket ini merasa ada kepentingan untuk meraih atau untuk membawa sama IKS ini berjaya. Bukan setakat untuk disenarai. Seperti kata tadi, manipulasi untuk term of credit yang ditetapkan sehingga kita tidak berjaya bertahan. Mungkin hypermarket boleh disyaratkan untuk produk-produk yang berada atau untuk mencapai 30% ini, kita boleh syaratkan pada mereka membuka sedikit pegangan atau equity dalam syarikat IKS itu, ditawarkan atau disyaratkan hypermarket itu terpaksa pegang mungkin 5%, mungkin 10% atau 15% equity IKS yang produknya berada di dalam pasar raya mereka menjadi equity holder juga dalam IKS itu. Dengan selama ini mereka mendapat kemudahan yang diberi oleh kerajaan, disediakan oleh Kementerian Yang Berhormat sendiri. Ada juga perkara itu berlaku. Apa salahnya kita ikat mereka sama menjadi stakeholder di dalam company-company IKS itu. Dengan cara ini mereka merasa tanggungjawab itu diikat dari segi legal binding yang menyebabkan mereka tidak boleh merasakan IKS itu setakat produk saja diwakili untuk berada dalam pasar raya mereka, tetapi equity syarikat itu juga dipegang dan menjadi tanggungjawab syarikat hypermarket itu untuk sama-sama berjaya dalam memasarkan produk masing-masing. Kalau tidak, sama-sama mereka rugi. Dengan cara ini saja dari segi manfaat dapat diraih bersama ataupun risiko juga dapat dikongsi bersama kalau kita syarat perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, sedar atau tidak bahawa usaha-usaha bukan saja yang dilaksanakan oleh IKS, bahkan juga ada industri-industri kecil-kecilan yang dinamakan backend industry bagi golongan Bumi Putra yang membuat dua produk yang dijual melalui website. Apa peranan kementerian terhadap pengusaha-pengusaha seperti berikut? Walaupun matchmaking yang disentuhkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi melalui MITI, melalui Dewan-Dewan Perniagaan dan sebagainya. Dan apa yang saya tahu Yang Berhormat Menteri, bahawa pengusaha-pengusaha yang kecil-kecilan ini melalui IKS telah mempromosikan produk-produk mereka ini melalui website
Dan saya difahamkan bahawa pendapatan daripada usaha-usaha ini yang boleh dipasarkan kepada peringkat antarabangsa, ya. Jadi persoalan saya, Yang Amat Menteri, apakah kementerian memantau kualiti produk yang dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha? Kalau ada, berapa jumlah pengusaha-pengusaha ini yang biasanya memang sememangnya tidak menjual produk-produk ini kepada hypermarket, tetapi menjual melalui website? Jadi saya rasa boleh mengautkan keuntungan yang lebih banyak daripada bertungkus lumus untuk memasarkan produk-produk mereka ini kepada hypermarket tempatan. Adakah produk-produk ini tidak sekualiti dengan produk yang dijual di hypermarket atau sebaliknya? Jadi soalan saya minta penjelasan kepada pihak kementerian bahawa adakah pihak kementerian memantau tindakan-tindakan pengusaha ini yang membuat dengan diam-diam di peringkat-peringkat kampung tetapi melalui website. Yang Muhammad Indra Mahkota, sebenarnya yang saya rasa Yang Muhammad sedar bahawa soal manipulasi tadi saya kata dah selesaikan, dan sebenarnya bukan manipulasi tetapi sedikit misunderstanding dengan izin antara pihak IKS Bumi Putra dan juga pihak hypermarket. Dari segi syarat hypermarket untuk mengambil equity di dalam IKS Bumi Putra, saya rasa ini tidak selaras dengan dasar yang dibuat oleh kerajaan. Sebenarnya kita cuba menyekat hypermarket ini terlalu menguasai segala perniagaan peruncitan di dalam negara ini sebenarnya. Sebab itu kita adakan garis panduan. Kita sekarang waktu ini tidak membenarkan IKS hypermarket misalnya untuk membuka perniagaan mereka di bandar kecil supaya mereka tidak menguasai pasaran pengedaran dan peruncitan ini. Ya, Bapak Menteri, saya sedar ke tidak? Sebenarnya kalau kita tak buat regulasi macam tu, cara informal pun mereka telah pun menguasai produk-produk IKS sebenarnya. Berbanding dengan cara kita formal, kita announce kata kita benarkan dia pegang equity, sebenarnya cara tak langsung mereka telah pun memegang equity sebenarnya dalam produk-produk IKF tanpa kita sedari, atau mungkin kita sedar tapi we've got nothing to do about it. Kita rasa dengan izin. Macam mana? Saya tak setuju. Sebab kalau kita lihat pada hari ini, sebenarnya kalaulah itu yang kita benarkan, saya rasa akhirnya semua perdagangan, pengedaran dan peruncitan ini akhirnya akan dikuasai oleh orang-orang asing seperti hypermarket ini. Mereka mempunyai modal yang begitu besar. Kalau kita benarkan mereka menguasai equity, semua kedai-kedai kecil mereka akan ada interest. Semua IKS Bumi Putra dibenarkan mereka ada interest. Akhirnya semua interest dalam negara ini akan ada tangan-tangan mereka yang secara jelas berada di dalam segala perniagaan yang ada. Sebab itu kita di dalam mereka sendiri sebenarnya sekarang ini sedang berusaha untuk membolehkan kita membenarkan mereka membuka convenience store ataupun kedai serbaguna seperti contoh 7-Eleven itu, supaya mereka boleh pergi ke setiap bandar di dalam negara. Kalau kita benarkan, bermakna interest hypermarket asing ini akan berada di seluruh negara, termasuk bandar-bandar kecil. Bukan setakat Kuantan yang bandar besar, Dera pun dia akan ada hypermarket ini melalui rangkaian mereka, melalui kedai-kedai convenience store dan sebagainya. Tapi pada hari ini kita masih ingin melindungi kepentingan Bumi Putra, kepentingan IKS Bumi Putra ini, kepentingan syarikat-syarikat kecil di dalam negara. Sebab itulah kita masih lagi berpegang kepada garis panduan yang asal. Jadi sebab itulah kita tidak benarkan mereka. Memang benar kalau kita boleh buka kepada IKS
mana-mana produk-produk IKS yang dirasakan berdaya maju, mereka akan kuasainya, mereka akan berada di situ. Tapi kita dari segi